So what up, Us? Welcome to Hauso. So what up, Us? Welcome to Hauso. Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel Hauso. Yang mana-mana baru sampai, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Jangan lupa tekan bell notification tu sekali, supaya nanti kalau aku ada keluarkan video baru, maknanya dah terkeluar di atas notification korang itu. Alright, yang mana-mana baru sampai, boleh masuk grup Telegram aku, boleh tekan link dekat bio, boleh join grup Telegram aku, boleh borak-borak mengenai apa yang berlaku di Smackdown, di Raw, di PLE, semua korang akan dapat tahu dekat grup Telegram aku. Nak masuk, link dekat bawah. Lepas tu yang nak baju ni, CM Punk ini Best in the World, gabungan merah dan biru amat dahsyat, boleh dapatkan di link yang aku sediakan dekat bawah tu juga. Senang saja, tekan beli, RM30 je bos. Alright, jom tanpa kita melengahkan masa lagi, kita nak review apa yang berlaku di Smackdown semalam. Si Gunther ni, aku geram betul dengan Gunther ni. Nak tahu sebab apa aku geram dengan Gunther? Jom kita review Smackdown. Opening kita ada hometown hero Trick Williams, sebab kita tahu buat di Colombia, Colombia US lah, bukan Colombia negara sana, yang di mana itu merupakan hometown untuk Trick Williams. Penonton-penonton pun bersorak whoop that trick sampai pegang macam apa, macam kain tu kan, smart. Dan ibu dan ayah Trick Williams pun hadir di Smackdown semalam. Kemudiannya datanglah Kit Wilson dan juga The Miz. Aku sangat-sangat seronok disebabkan mereka berdua tu dah terlepas daripada genggaman Danhausen. So aku harapkan storyline The Miz dan juga Kit Wilson bersama Trick Williams ni akan diteruskan lah. Jangan separuh jalan, lepas tu si Danhausen akan kacau balik The Miz dan juga Kit Wilson. Aku tak mau begitu. Alright, lepas tu kita dapat tengok yang The Miz mengutuk-ngutuk si Trick Williams itu, dan kemudiannya teruslah menghadapi match terus. So The Miz lawan dengan Trick Williams malam tu, dan match pun bermula. Bergaduh, bertumbuk. Si Kit Wilson tu nak kacau-kacau match tu, datang Yil Yati. Si Kit Wilson tu keluarkan candlestick nak bantai lah Trick Williams. Sekali si Yil Yati tu bantai Kit Wilson, terus kedepam sekali guna candlestick. Baru dia ada akai. Kemudiannya The Miz pun dah hilang fokus, kena trick shot. 1, 2, 3, menanglah si Trick Williams. Bersorak lah itu Colombia. So celebrate lah opening yang orang kata menghiburkan lah untuk Smackdown pagi tadi. Lepas tu kita ada match Women Tag Team Champion antara Brie Bella dan juga Paige menentang Kiana James dan juga Giulia. Match okey-okey saja, biasa-biasa. Sebelum tu diorang ada jumpanya Irresistible Forces di backstage, and then kemudiannya match pun start. Kemudian habislah begitu saja, dimenangi oleh Paige dan juga Brie Bella. Selepas Paige buat dia punya finishernya tu, gerbang pin 1, 2, 3, menanglah mereka, retain. Kalau mereka tak retain, tak dapatlah mereka lawan dengan Judgment Day Isnin nanti. Begitulah cerita dia. So kemudiannya yang nak best pasal match ini, selepas match tu yang di mana Kiana James dan juga Giulia bergaduh di backstage. Semasa Kitty Kelly tengah interview Tiffany Stratton, nampak kat belakang tu yang Giulia dengan Kiana James ini tengah berhuru-hara kat belakang. So okey lah, diorang pun dah agak lama bersama kan, tak ada masalah. Buat storyline untuk mereka bergaduh lagi cantik. Dapat tengoklah si Giulia dan juga Kiana James itu menunjukkan skill masing-masing. Kemudiannya kita ada segmen Cody Rhodes. Ini segmen ni aku menyirap sikit dengan si Gunther ini, yang di mana minggu lepas aku ada tersalah info sedikit, yang di mana sepatutnya aku cakap yang Gunther dah sign dah dekat kontrak tu. So tinggal nak resign lah. Rupanya aku salah, maafkan saya. Dan ada yang tegur, mantap lu, memang terbaik. So sebenarnya segmen minggu lepas si Paul Heyman datang dekat Cody. Dia kata ini adalah kontrak untuk Clash in Paris, WWE Undisputed. So sekarang ni nak kau sign, dan kemudiannya aku nak kau minta sign dekat si Gunther. Apa pula Cody yang kena minta sign kan? Padahal itu title Cody, bukan title Gunther. Mentang-mentang orang tu baru retirekan beberapa wrestler yang ternama. Begitu pula kau punya treatment. Okey, teruslah masuk ke segmen hari ini.
Cody Rhodes pun datang. Dia ambil kerusi, ambil meja, letak title dia. Okay, let's go. Mana? Gunther, mari sini sign contract untuk ke Clash in Italy. Gunther pun keluar. Gunther pun ngada-ngada. Dia kata disebabkan aku ini baru masuk dekat brand SmackDown, yang di mana aku merupakan the greatest all of time dekat Raw, and masuk ke SmackDown, semestinya macam nak ada red carpet kan. Dia kata, okay Cody, kalau kau nak aku lawan dengan kau perlulah merayu kepada aku. Please Gunther, minta tolong sign ni boleh ke? Aku nak kau macam tu. Orang tu, kalau aku jadi Cody, aku dah mampus kau lah Gunther. Aku dah kasih Chan ni, kau tak nak kan? Lepas tu Cody pun macam, disebabkan Cody ni menyimpan rasa dendam sebab sebelum-sebelum ni Gunther membantai Cody Rhodes. Dia pun cakap, okay Gunther, please sign ni dan aku boleh tendang punggung kau di Clash in Paris, di Clash in Italy. Penonton pun bersorak. So Cody pun dah minta tolong kan, tapi hujung-hujungnya tu agak kasar sedikit. Kita dapat tengok muka Gunther berubah. Dia kata, janganlah macam tu, jangan main-main lah. Tiba-tiba berkumandang lagu Roy Keys. Dia datang, dia kata, kau tak nak sign, biar aku sign. Aku macam, oh my god, holiday. Aku cakap, pergi je ke Roy Keys, pergi sign, settle. Gunther tu gada-gada sangat. Naik je atas, Roy Keys turun naik. Dia kata, biar aku sign. Ambil sign, baru nak sign, Gunther dah, jangan, biar aku sign. Roy Keys nak sign, jangan, aku nak sign. Dah bergaduh pula. Bagi aku okey je sebenarnya kalau nak set up dulu kan. Cody Rhodes sama Roy Keys. Lepas tu Gunther kacau match dekat Clash in Italy tu, macam menarik kan. At least adalah spotlight untuk Roy Keys tu. Kemudiannya datanglah Nick Aldis sebab dah bergaduh-gaduh, dah tak tentu harah lah dekat atas stage tu. Datang Nick Aldis, dia kata, okay, macam ni lah Gunther. Disebabkan tadi Cody pun dah suruh datang sign, kau tak nak sign, mengada-ngada sangat. Roy Keys pun datang nak sign kontrak. Okay, macam ni. Malam ni kita set up match yang di mana siapa menang akan menjadi one contender untuk Undisputed WWE Champion. Dah menjadi kerja pula. Elok je si Gunther tu boleh dapat title shot dengan mudah. Kau punya pasal dah kena belok sana belok sini, dah kena ada match pula. Kalau kalah dah sia-sia je Gunther. Menjadi kerja. Dan set up lah official match untuk main event SmackDown. Kita akan dapat tengok Roy Keys versus Gunther. Tu sekejap lagi kita sembang dekat belakang-belakang. Kemudiannya, dah lama kita tak nampak Carmelo Hayes. Akhirnya kita dapat tengok Carmelo Hayes selepas WrestleMania berlawan pula dengan Ricky Sane. Dan aku boleh cakap perfect punya match. Aku suka gila match ini. Kalau kau tanya aku SmackDown, match apa yang best untuk untuk semalam? Ini top notch punya aku match dia. Dua-dua wrestler memberikan orang kata performance yang terbaik bagi dua orang. Dan aku pun happy tengok. Dan keputusannya Carmelo Hayes menang. Itu pun mula-mula Ricky Sane macam nak menang lah, tapi bila tengah pin tu, one tu kakinya terus naik dekat rope. Ref nampak, ref terus macam tak boleh. Kaki tak boleh macam tu. Batal. Tengah bergaduh dengan ref. Apa lagi? Kasih roll out sekali Carmelo pun 1, 2, 3. Masa 3 tu kakinya pun dah dekat rope dah tu Carmelo. Terus menanglah Carmelo. Lepas tu dia macam Ricky Sane macam apa hal ni? Aku buat boleh, aku buat tak boleh, dia buat boleh. So ref tak nampak kan. Nak VAR susah pula. VAR ini bukan bola sepak kan. Lepas tu nampak macam diorang berdua ni akan berpanjangan feudnya. Aku suka kasih Chan lah kan. Kita dah lama tak nampak orang kata Carmelo ni beraksi. Last kita tengok pun sebelum WrestleMania, tu asyik buat open challenge kan. Ini kasihlah diorang berfeud sedikit, kasih lama sikit feud diorang ni kan. Daripada tak ada buat apa kan, kasihlah diorang berfeud. Lepas tu kita ada segmen Danhausen. Danhausen buat hal lagi. Dia bukan buat hal pun, aku pun tak tahu apa eksperimen lagi dia nak buat. Eksperimen orang kerdil tu dia dah buat. Ini nampak lah dia macam ada satu body tu kan. Aku rasa tu macam Gingerbread Man si Ted William je kan. Dia tengah buat apa-apa, tengah buat eksperimen nak menghidupkan Gingerbread Man tu kembali lah kot. Mungkin lah kan. So kemudiannya ada segmen Sami Zayn pula. Tadi kita dah sembang pasal Gingerbread Man. So untuk segmen Sami Zayn ini agak kesian sebab dia jumpa Nick Aldis minta title shot lagi, tapi Nick Aldis tak kasih. Dia kata kau dah tak ada berhak dah tak ada hak dah untuk cabar mana-mana title. Kesian lah. Lepas tu nampaklah tengok yang dia bersama Johnny Gargano, Candice LeRae pun macam kau buat apa? Kau cakap kau dah tak ada hak untuk title. Kita orang ni pun dah tak ada peluang dah untuk push
title ni dengan Johnny macam ni. Aku mengharapkan lah kan, alang-alang lah diorang tak ada storyline yang proper untuk Sami Zayn dan juga Johnny Gargano ni, kasih diorang berpartner kan. Mana tahu Johnny Gargano ni dapat kembali dia punya aura dia tu kan. Tiba-tiba Johnny Wrestling ni kembali bersama dengan Sami Zayn, why not kan. So okay juga kalau diorang berdua tu bersama-sama untuk berdua push lah untuk tag team punya title pun tak ada masalah juga. Johnny Gargano dan juga Sami Zayn ni daripada tak ada hala tuju, kasih Chan lah. Kemudiannya kita ada B-Fab, Michin dan juga Jade Cargill datang ke SmackDown untuk segmen diorang. Dan Jade Cargill macam call up lah Mami Rhea Ripley untuk rematch balik WWE Women Champion. Tetapi Alexa Bliss dan juga Charlotte Flair keluar sebab kita tahu malam ni memang akan ada match diorang berdua tu berlawan dengan B-Fab dan juga Michin. Dan bergaduh-gaduh mulut, match pun start. So match start, bergaduh, gerbak-gerbuk. Hujung-hujung tu match ini DQ selepas hampir Alexa Bliss membuat Sister Abigail, tapi ditarik kaki. Dah buat and then dia nak pin Alexa Bliss, Jade Cargill tarik kaki Alexa Bliss, pukul dan DQ. So habislah kena bantai diorang. Mami Rhea Ripley tak datang tolong. Tu kesian lah tu. Charlotte Flair pun macam menyerap je. Manalah Mami Rhea Ripley ni tak tolong-tolong, tak nampak pembatas hidung dia dekat dekat Colombia ni hari ni dekat SmackDown kan. Dan disebabkan itu terus set up match untuk Saturday Night Main Event 6-woman tag team match antara Jade Cargill, B-Fab dan juga Michin versus Alexa Bliss, Charlotte Flair dan juga Mami Rhea Ripley. Sejak Fatal Influence ni datang dekat SmackDown, dah makin kerap kita tengok orang kata trio punya match ni kan. Bagi aku okey lah, tapi tak ada tag team pun trio kan. Okey, tak ada masalah. Kemudiannya dekat backstage kita dapat tengok yang sebelum match antara siapa namanya tu, Tama Tonga dan juga Damian Priest, kita tengok yang di backstage MFT macam goyah sedikit. Tama Tonga macam tak nak dengar arahan daripada Solo Sikoa. Lepas tu settle je tu, Shinsuke datang dekat Tama Tonga, baru nak bagi nasihat sikit, terus kena bantai dengan Tala Tonga. Habis Shinsuke Nakamura menggeliat member. Kemudiannya teruslah match Tama Tonga versus si Damian Priest tanpa pertolongan R-Truth. Sebab R-Truth kalau tak ada tag team match, tak silap aku, Tala Tonga versus Damian Priest dan juga R-Truth ni. Tapi disebabkan R-Truth ni belum fully medically clear, so dia tak boleh lah berlawan. So tag team match tu terus jadi single match sahaja, Tama Tonga versus Damian Priest. So match pun berlangsung okey sahaja. Match ini tak ada sesiapa interfere dan Damian Priest menang selepas dia buat Sword for Heaven dekat Tama Tonga, pin menang. Tapi kemudian tu after match tu datanglah Solo Sikoa dan juga Tala Tonga. Solo Sikoa kasih someone spike dekat si Damian Priest itu. Wai, berdendam nampak macam nak set up something dekat SmackDown minggu depan. Mungkinlah minggu depan Damian Priest akan berlawan dengan Solo Sikoa ataupun nak set up dekat Saturday Night Main Event. Kemudiannya di backstage kita dapat tengok yang Solo Sikoa ni masih lagi nak orang kata hikmat Roy Keys masuk ke MFT ni. Tama Tonga dah tak suka, buat apa? Dia pun bukan ada darah Samoa pun. And then dia siap kasih deal, kata kalau kau masuk kita punya grup MFT ni, aku akan tolong kau menang lawan Gunther malam ni. So kau dapat opportunity untuk World Champion kan? Itu yang kau nak kan? Aku tolong. Roy Keys pun macam, tak payah kacau aku lah Sing, kau pergi lepak dengan budak-budak kau je lah. Aku kata apa, tak berminat nak masuk. R-Truth pun ajak aku masuk The Judgment Day pun aku fikir lagi kau nak aku masuk dalam grup kau, tak payah, lambat lagi. So kemudiannya teruslah match antara Roy Keys versus Gunther. So match okey, cuma Gunther ni asyik lari-lari keluar sana keluar sini. Aku macam menyampah pula aku tengok match ni, aku debit je kepala Gunther ni kan. So kemudiannya hujung-hujung kita dapat tengok Solo Sikoa interfere match ni, tapi dia tak masuk ke atas. Roy Keys banyak kali kena sleeper hold, and then kemudiannya dia dapat rising up, tolak Gunther, kena ref jatuh. Solo Sikoa ambil steel chair kat bawah tu, bagi dekat si Roy Keys. Dia nak tolong Roy Keys tu. Roy Keys pun dah senyum-senyum, tapi Roy Keys campak balik steel chair tu dekat Solo Sikoa. Baru dia ada akai.
Dia marah-marah Solo Sikoa, pusing belakang, kena bantai dengan Gunther, powerbomb sekali, boom, setter. Pin 1, 2, 3, menanglah Gunther. Dapatlah dia opportunity menjadi one contender untuk undisputed WWE champion. Benda dah mudah dah tadi, tinggal nak sign aja. Nampak nak kena kalahkan Roy Keys. Hampir kalah tu. Kalau Roy Keys tu ambil steel chair tu, hempuk kau sekali dah. Gone lah, tak dapat lah kau title shot tu Gunther. Tapi kemudiannya hujung-hujung tu kita dapat tengok yang Gunther terkena Cody Carter lain. Crossroad daripada Cody Rhodes. Aku amat berpuas hati. Baru ada Akai 2 minggu lepas kau tak kasih chance dekat Cody Rhodes je kan. Ambil ini kasih Cody Rhodes, ini kali dia kasih Crossroad. Baru ada Akai. So berakhirlah SmackDown semalam dengan Gunther terkena Crossroad daripada Cody Rhodes. Amat dahsyat. So okay, itu je lah perkongsian kita mengenai apa yang berlaku di SmackDown semalam. Dan dekat SmackDown hari ni cuma ada satu match sahaja untuk Saturday Night Main Event yang confirm, iaitu 6-woman tag team match antara Michin Bifab dan Jade Cargill lawan Mami Rhea Ripley, Charlotte Flair dan juga Alexa Bliss. So sekarang ni yang dah confirm baru 3 match. So mungkin dekat Raw akan ada tambahan lagi, ataupun minggu depan dekat SmackDown ada tambahan match lagi. Mungkin ada lagi berbaki lagi 2 match untuk set up dekat Saturday Night Main Event. Okay, itu je lah kita punya perkongsian. Kita akan jumpa di Raw punya Raw punya review, dan kemudiannya kita akan sembang prediction Saturday Night Main Event. Okay, kita jumpa lagi di next video. 4 huruf, 1 perkataan. Yo. Camera on, bell rings, welcome to the scene. Body slam stories on your mobile screen. Big pop moment, feel it through the phone. King of content in a danger zone.